Jangan buat mistik ni. Ramai ibu pregi tak sedar benda ni. Salah pilih seluar semasa mengandung boleh memberikan tekanan pada perut ibu mengandung. Seluar biasa atau ketat akan tekan perut ibu yang sedang membesar. Ini yang buat mommy cepat rasa penat dan tak selesa, especially bila jalan atau duduk lama. Kedua, peredaran darah jadi tak lancar. Bila seluar terlalu ketat boleh ganggu blood circulation. Kesannya, kaki jadi kebas dan bengkak lebih cepat. Ini memang ramai mommy alami. Ketiga, sakit belakang dan pinggang jadi lagi teruk. Tanpa support yang betul, berat perut tarik ke depan lalu pinggang kena tampung lebih. Sebab tu rasa sakit belakang makin kuat. Keempat, salah pilih seluar tai mengandung membuatkan ibu mengandung mudah rasa rimas dan panas. Material seluar tak sesuai dan ketat, boleh buat cepat berpeluh, rasa melekit dan tak selesa, especially cuaca Malaysia yang panas. Ramai mam guna maternity pants dari 9 months maternity. Material polyester dan spandex yang memang selesa dan sejuk walaupun pakai dalam cuaca panas. Fabrik yang soft, stretchable dan cantik dipakai ke tempat kerja atau di mana sahaja. Ramai mama berpuas hati dengan keselesaan seluar ini. Pregnancy memang mencabar, tapi seluar yang betul boleh buat perjalanan tu jauh lebih selesa.